Mahadi ya Mahadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dah 2-3 hari tak buat live. Tak sempat nak buat live, sibuk sikit. Kadang-kadang tu memang kita kena kena konsisten, konsisten. Tapi macam mana? Buat live lah. Hari ni pun malam tak sempat. InsyaAllah kita jaga waktu kan. Jaga waktu pukul 12. Saya tengah kerja tadi. Tadi dah masa ni free buat. Pukul 12 6 minit sekarang ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa nusalli wa nusallim ala asqalim amma ba'du. Allahumma alimna ma rasyida umurina wa azina min syururin anfusina min sayyati amana. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Puan-puan tuan mulia, Allah SWT letak kejayaan dalam agama. Yang mana kita dapat daripada Allah cara Nabi SAW. Apa kejayaan yang manusia, jin, beritahu dalam agama. Kita ni siapa kita ni? Kita ni manusia ke, malaikat ke, jin ke, syaitan ke, iblis ke? Kita ni semua manusia. Manusia. Jadi adakah kita nak mengaku kita ni manusia? Kalau kita manusia, inilah kerja manusia umat Nabi SAW. Kerja kita, kerja agama, kejayaan kita dalam agama. Bukan kita duduk dalam masjid surau, kita duduk dalam itu kerja, duduk dalam agama. Bukan duduk dalam agama, buat kerja agama. Ini kan kita ingat kejayaan kita dalam agama. Kita agama Islam. Dalam agama Allah SWT beritahu agama Islam nombor 1 lah. Memang kerja dalam agama Islam. Apa-apa agama kan, bila dia berusaha agama, Allah nak mudahkan cara kan. Tapi tak cakap macam tu. Dan agama lain tak ada usaha agama, dakwah-dakwah tak ada. Dia orang datang dakwah padri ke, India ke, Hindu ke, Buddha ke. Dia orang datang nak buat agama, nak merosakkan agama, nak merosakkan agama Islam. Itu main kejayaan dalam agama. Dia orang buat dakwah, tapi dakwah bukan dakwah nak suruh ikut agama dia, tak mendesak orang Islam. Bila orang Islam masuk ikut agama dia, mana dia habis tak ada tahapan kejayaan. Kita tengok ada dah padri lah agama Hindu. Dia tak ajar orang Islam, ajak sama-sama dia lah. Tak sama-sama dia. Dia dah, kalau ajar sama dia, orang Islam pun kena buat dakwah juga. Bila orang Islam buat dakwah, kita tarik dia nak ikut Islam. Bukan dia nak bawa Islam ke agama dia. Dia bawa Islam dia cara-cara dia. Nak merosakkan agama dia, tiru cara tabligh dia, cara dakwah orang Islam jugalah. Ada pula dakwah pendakwah, dakwah oleh orang Islam, dia tiru cara Islam. Dia kaji Quran lah, buat gila kaji Quran, dia tipunya hadis. Kisah banyak dia tipu kan. Dia kata dakwah cara dia betul. Agama, sedangkan agama tu dah tak boleh pakai lah. Dah mansuh lah. Dia bawa kepada kejahatan. Menyesatkan orang Islam. Bila tak dapat menyesatkan orang Islam, dia bawa apa? Dia bunuh. Dia perang. Macam cara. Itu cara dia yang sebenar. Cara dia sebenar ialah dia bunuh orang Islam. Dia buat filem. Dia buat perkara yang
Yang tak Thailand tu cara dia yang sebenar. Bukan cara tiru pula. Tak cukup cara tu orang tak ikut, disosokkan lagi, dia buat pula agama macam-macam. Cara dia sebenar. Dia tak boleh buat dakwah, dia tak ada, dia tak boleh dakwah. Tapi kalau kita ni iman lemah, tak ikut agama Islam macam Allah, masa kita akan sesat lah. Kita tak ada dia apa, kita jadi, kita tahu, kita tak tahu, kita tak ikut agama, tak ikut usaha dakwah kan. Cara dia lah lagi teruk pada orang yang cara dia buat cara orang Yahudi. Buat filem, buat itu, buat lagu-lagu, lepas tu apa, pusat hiburan, rokok. Dulu rokok masa di Malaysia, tahun bila lah, masa kecil-kecil lah pernah orang, bila masa tu zaman perang, dia bawa datang sini, selepas pada perang lah, tentera daripada orang putih lah, daripada Amerika lah datang sini. Tahun bila dia orang bagi rokok, campak dia apa, dia kata dia dah damai Islam ni jangan berperang di Malaysia. Orang British, orang putih, dia tak lagi perang. Dia bagi kotak rokok, campak. Secara itulah mulanya. Dia datang sini, dia bawa rokok. Pendakwa daripada Arab, daripada India datang tu di Terengganu kan, Terengganu. Itu asalnya. Pertama dia nak masuk ke kita, dia takut dia kena bunuh orang Islam, dia hantar rokok, dia jual rokok, masuk rokok dari sini. Itulah puncanya. Itu puncanya. Orang tentera bukan orang biasa lah. Dia beza, dia tak dakwah, dia bila dia dakwah habis kita memang sesat terus lah. Sebab itu kita kena ikut agama, usaha atas iman amal. Tapi bila orang tu dia tak usaha atas iman, kita usaha atas iman amal, tapi dia tak usaha atas iman amal. Dia usaha atas apa, akhlak kita. Dia tak ada adab, orang pun tak ada adab, tutup aurat, tak tutup aurat. Dakwah tu bukan dia nak masuk agama Islam, dia memasukkan orang Islam. Itu tak penting, nak cerita panjang-panjang, saya pun tak tahu macam mana dia punya, saya tak pernah ikut benda gitu. Memang kita tak ikut lah, tanda kita tak ikut sebab iman kita terjaga lagi lah. Iman kita Allah pelihara lagi lah. Kalau kita ikut juga, habislah iman kita. Maknanya orang tu teruk sangat. Di sini kurang lah. Di Sabah Sarawak tu banyak Kristian sana. Di Sabah Sarawak tu banyak Kristian kan. Kita dengar dia orang, dia buat dakwah, dia buat gas buat orang Kristian. Dia tak berani masuk dekat kawasan Malaysia, di kawasan Malaysia ni. Tempat agama-agama dia tak pergi. Sebab apa? Kita kena hidupkan usaha agama kita. Kalau kita tak hidupkan markah di tempat kita, nama orang yang ambil, orang lain ambil. Orang Yahudi, orang Kristian ambil Islam di kawasan ni. Itu mula satu je gereja dekat situ. Ada satu gereja dekat Jalan Bahagia tu. Tapi tak tahu lah sekarang pun dah tak ada dah agaknya. Kan di gereja jadi masjid. Di mana contoh? Di belah-belah apa? Belah negara lain, di UK apa semua kan. Bila orang Islam datang, di UK ke di negara orang putih, di Australia ke, tak saya tahu di sana je lah. Di UK tempat-tempat untuk orang Islam datang buat dakwah agama, tukar habis jadi tempat gereja jadi masjid. Malah saya nak beritahu, sekiranya kita tak jagalah amal kita tak pergi ke masjid, lama-lama tak pergi masjid, surat dihidupkan tempat kampung kawasan kita, lama-lama kita tak dapat ibadat. Tempat ibadat kita hilang, tempat kita beribadat. Sebab apa? Kita tak buat 5 amal, tak hidupkan masjid, tak baca taklim kat masjid, tak keras surau, kat rumah tak baca. Benda kelebihan kita buat 5 amal tu, kita dapat tempat kita terlepas daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal macam-macam lah. Fitnah maksudnya bukan kita fitnah orang, tapi Dajjal mau
Fitnah Dajjal dia dosa dia. Fitnah dia tak panggil lah. Fitnah Dajjal, fitnah. Fitnah Dajjal macam tu lah. Kita buat melakukan dosa, fitnah. Sambil tak taslim tuan-tuan, sambil tu tak taslim. Untuk mereka fitnah Dajjal. Apa fitnah? Fitnah Dajjal. Fitnah. Bawa-bawa fitnah. Berkata fitnah. Fitnah akhir zaman. Fitnah. Bukan dosa. Dosa tu orang Islam buat amalan. Orang kafir dia tak ada dosa. Dia ada kira dosa. Orang Islam berdosa. Bukan dosa, fitnah. Dia cakap macam-macam lah. Cakap fitnah tentang kata nak buat iman, dia buat iman tak boleh. So agama ni jadi apa? Dalam agama ni zaman mana ada zaman Nabi, mana ada buat gas, buat jumpa, mana ada dakwah zaman Nabi. Zaman Nabi perangnya dakwah Nabi dia. Fitnah dia kan. Dia tipu dia orang Islam ni kan. Dia menabur fitnah pada orang Islam. Jangan ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut aku. Kalau ikut aku, aku bagi semua. Maksudnya so dah suruh ikut dia. Dia jangan Allah SWT ada. Dia dah jam mengaku Tuhan. Jangan ikut Allah, ikut aku dia. Dia satu fitnah. Kan? Itu je lah fitnah belajar. Dia ikut dia lah. Dia menyesatkan orang yang beriman. So ikut cara dia. Ikut dia. Kita sambung pada soalan. Terima kasih like mengkalui like live. New here, what made you stop scrolling? Tak faham apa benda stop scrolling. Overview. Lupa now lah. Selain meninggalkan solat, hadis yang ke-9. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi mereka yang tidak menunaikan solat dan tiada solat tanpa wuduk. Diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi seseorang yang tidak mendirikan solat. Kedudukan solat dalam Islam adalah seumpama kedudukan kepala kepada badan. Bahasa Al-Hakim. Ada bahagian. Keterangan. Orang yang meninggalkan solat tapi mengaku sebagai seorang yang meninggalkan solat tapi mengaku sebagai seorang Islam dan mendakwa bersungguh-sungguh bahawa diri mereka sebagai pembela Islam serta sentiasa bermimpi untuk mendapat kejayaan sebagaimana yang telah dicapai oleh salafus soleh. Mereka hendaklah merenung sabda Rasulullah SAW tersebut dan cuba menyelidiki keadaan salafus soleh kita yang kuat berpegang teguh dengan agama. Barulah mereka akan mengetahui sebab dunia jatuh di bawah tapak kaki para sahabat dan salafus soleh. Sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama dan orang soleh pada zaman dahulu. Soleh ni orang sahabat, ulama dan orang soleh di zaman dahulu. Salafus soleh. Satu ketika Hazrat Abdullah bin Abbas Allah mengalami sakit mata. Orang ramai berkata kepadanya,
bahawa penyakit itu boleh dirawati, tetapi beliau terpaksa meninggalkan solat untuk beberapa hari. Beliau berkata, itu tidak mungkin. Saya mendengar seorang bersabda, seorang yang tidak meninggalkan solat pasti akan menemui Allah dalam keadaan Allah memurkainya. Dalam riwayat yang lain, orang ramai berkata kepada beliau, Tuan terpaksa sujud di atas bangku kayu selama 5 hari. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak akan mengerjakan solat dengan cara sedemikian itu, walaupun 1 rakaat. Mereka sanggup bersabar walaupun menjadi buta sepanjang umur daripada meninggalkan solat. Mereka sanggup bersabar walaupun menjadi buta sepanjang umur daripada meninggalkan solat. Pada akhir hayat Hazrat Umar radhiyallahu anhu, beliau sering pengsan kerana darah Tiasa mengalir dari badannya akibat beliau ditikam dengan pisau. Dalam keadaan sedemikianlah beliau telah meninggal dunia. Namun pada hari-hari beliau mengalami kesakitan itu, apabila tiba waktu solat, beliau akan diingatkan supaya mengerjakan solat. Dalam keadaan kesakitan yang sebegitu pun beliau menunaikan solat dan berkata, memang benar tidak ada bahagian dalam Islam bagi seseorang yang meninggalkan solat. Kita pada zaman ini beranggapan bahawa adalah baik sekiranya sakit tidak disuruh menunaikan solat. Kita pada zaman ini beranggapan bahawa tu kisah Abdullah bin Abbas, dia sakit mata. Itu kalau nak dia sakit mata, dia bukan kalau tak nak sakit mata tu kan, boleh ke apa? Jangan tinggalkan solat, jangan sembahyang. Ada pula tu salah satu fitnah dajjal lah dia apa. Kalau awak demam ke apa, jangan solat ke apa. Selalu cara dia menipu kan. Orang beritahu dia. Kalau kita tinggal solat kan ada hal kan, kerana lambat sembahyang ke apa, kerja ke apa-apa sebab. Tapi dajjal esok dia ajak orang jangan solat apa. Jangan solat. Banyak. Kalau solat nanti sakit mata lah, kena penyakit lah, kena buang kerja. Sebab solat kena buang kerja pun ada. Macam-macam kan. Jadi tu, ni mudah je benda ni kan. Ni benar. Tiada bahagian dalam Islam bagi seorang yang tidak memiliki solat. Tiada bahagian. Bila sahabat berkata Nabi meninggalkan pusaka. Orang yang meninggalkan solat ni, pusaka Nabi apa dia? Quran dan hadis. Bila kita tak jaga solat, tak ada apa-apa pahala kita nak dapat. Hari-hari tak solat, hari tak ada pahala. Bila kita solat, kita dapat pahala. Lepas tu, dia perbaiki solat kita, perbaiki amalan kita. Bayangkan orang yang tak solat, walaupun satu waktu, berdikira satu waktu dia tinggal, dia kena azab dalam neraka selama 80 hukum. Satu hukum sama 80 tahun. Satu waktu. Dah tak ada pahala. Dia berdosa. Kalau kita solat, dapat pahala. Dapat pahala betul. Apa dapat pahala dah. Dosa tak ada, dapat dosa. Tambah setiap waktu. Syarat dia sehari 5 waktu. Satu waktu. Kalau tinggal solat, tiada bahagian dalam agama, tiada bahagian dalam Islam. Yang meninggal solat, pahala tak dapat, dosa pula bertambah. Ini dapat pahala, dapat ketenangan, solat dapat ketenangan, dan lembut hati, dapat mudah berzikir, tak ingat baca Quran, dan dunia dapat, akhirat dapat. Jadi bila tak solat, tak ada bahagian. Dua orang soleh pun, tak, orang kita doa lah macam mana pun,
Kan orang tu dia tak sampai. Tak sampai pada orang yang meninggalkan solat tadi tu. Tak sampai. Kita akan rugi. Itu je lah. Kita fikir banyak-banyak lah. Itu sebab meninggal solat ni lah. Kita pada zaman ini beranggapan bahawa adalah baik sekiranya pesakit tidak disuruh menunaikan solat agar mereka memperoleh kerehatan yang secukupnya. Macam kita duduk sakit ke awal kan, tak dapat nak semayang kan, live macam ni. Maknanya masa kita sakit solat telah tinggal zaman ni lah kan. Macam kita nak bedah, doktor tengah bedah, waktu semayang pun dijaga juga bila-bila kan. Contoh bedah tempoh 2-3 jam, kena lambatkan solat doktor dia boleh macam tu. Masalah tak ada sebab. Hari ni mudah tak nak solat. Sakit sikit tak solat lah. Demam pun tak solat lah. Nabi lain, bila dia sakit dia lagi banyak solat. Sebab solat dengan solat dia menyembuhkan penyakit. Jadi kita tak yakin dengan solat, kita yakin dengan ubat. Tak payah makan ubat apa Nabi-Nabi ya. Makan ubat asbab lah. Kalau dia teruk sangat, kena makan ubat lah. Jadi kalau tak ada demam apa tu, mudah lah. Kalau sakit ke, berdarah, kena ubat lah, sebab lah. Kan. Sebab kalau demam sikit-sikit ke, kudis sikit, biasanya sakit gigi ke apa, buat solat. Sakit perut ke apa, solat dulu. Ini tak kan. Jadi kita kena belajar benda ni. Kena belajar kat mana ni? Bila kita usaha agama. Cara sahabat SAW, 2-3 hari, 40 hari, 2-4 bulan. Baru kita belajar asbab, baru kita baru ada kekuatan. Bila kita solat, kita orang ambil gambar, kita rugi kehidupan kita ni. Rugi. Sebaliknya, para sahabat beranggapan keprihatinan terhadap pesakit adalah dengan tidak menangguhkan sebarang ibadat selagi mereka berkeupayaan. Pada satu ketika, Hazrat Ali meminta seorang hamba daripada Rasulullah untuk membantu kerjanya. Hazrat Ali meminta seorang hamba daripada Rasulullah untuk membantu kerjanya. Baginda sabda, ini ada 3 orang hamba, ambillah mana-mana yang kamu suka. Hazrat Ali, 3 orang hamba daripada 3 orang hamba, ambillah mana-mana yang kamu suka. Hazrat Ali, Tuhan pilihkanlah untukku. Rasulullah bersabda, ambillah yang ini. Dia seorang yang menjaga solat, tapi jangan memukulnya. Kami dilarang memukul seseorang yang telah taat mengerjakan solat. Keadaan yang sama juga berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Hazrat Abdul Hatam radhiyallahu anhu. Ketika beliau meminta seorang hamba daripada Rasulullah SAW. Sebaliknya kita menyindir pekerja punya kita yang menaikkan solat dan akibat kejahalan kita. Kita menganggap bahawa pekerja yang bersolat akan membawa kerugian. Menghina dia lah solat. Tak berdapat. Biasanya tempat kerja. Yang solat surau berapa orang dia yang semayang. Habis yang lain tak semayang, maknanya dia mengata kita lah. Dia semayang apa ni. Kalau semayang rugi lah. Orang buat kerja, sibuk semayang. Dia rasa semayang tu mengganggu dia punya masa untuk dia habiskan untuk bekerja. Habis masa untuk bekerja. Masa semayang bukan lama sangat, 5 minit, 10 minit je. Jangan tinggal lah. Bukan kita nak semayang duduk. Jangan tinggal. Kejap ambil wuduk apa semua. Lepas tu, kan? Dah habis solat. Dah habis solat. Berzuhur lah. Waktu zuhur dengan asar lah. Subuh tak lah. Tu waktu dia jaga. Kalau tempat-tempat pejabat sekarang di Malaysia,
Semua ada surau, ada surau. Di tempat rawang satu tempat, ramai orang Bangladesh, Myanmar apa semua, India, Pakistan dekat rawang. Surau dia penuh dengan orang ni je, orang IPB penuh dengan tu. Penuh dengan orang Bangladesh semayang. Orang Melayu tak semayang. Dia orang sana suka semayang sana. Tak muat lah surau tu penuh orang kan. Ni di Masjid Besar Temeloh ni. Tak ada orang pernah macam tu. Buat masjid besar pun tak guna, tak ada orang. Tak guna. Orang tak semayang. Kalau macam waktu penuh. Tak macam zaman sahabat. Sesiasa penuh orang bila semayang. Ya kena usahakan. Nak kita tempat nak semayang tu semua ada kan. Nak semayang, nak beragama. Kita dia tak sayangkan diri kita sendiri. Kita sayangkan orang lain. Tapi kita tak sayang diri kita sendiri. Kan? Dah fikir kan. Bila kita tak fikir, kita kena sayangkan orang lain. Sayangkan apa? Bagi dia duit, suruh dia kerja, suruh sekolah, tapi tak suruh dia jaga semayang. Tak beritahu pun. Dia waktu semayang macam ni. Tak nasihat pun. Allah bukan suruh kita bagi duit, bagi pelajaran, bagi kereta, bagi rumah. Tak. Kita ajar dia semayang. Kita sayang diri kita, apa tadi kata? Dari kita sayang diri kita, kena jaga solat. Adakah kita menipu diri kita sendiri? Kita menipu Allah SWT. Kita bukan nak menipu Allah SWT, kita menipu diri kita sendiri. Yang kita malas solat, kita malas keluar daripada kita nak keluar 3 hari, 40 hari. Tak nak buat dakwah. Maksud kata kan, apa dia tak nak buat dakwah? Banyak kali dah kata, kena kita buat dakwah. Nabi buat dakwah kerja kita. Tapi dia masih tak habis, masih tak dapat hidayat lagi. Orang macam tu tak dapat hidayat lah. Dia ingat dia dapat hidayat. Bukan dapat hidayat tu. Orang dapat hidayat lain. Orang bekerja dakwah agama tu orang dapat hidayat. Orang dapat hidayat ni. Dia rasa dah keluar dapat hidayat. Dah bukan dapat hidayat tu. Keluar tu tak tahu dia keluar ke tak, siapa tak tahu. Syaitan tipu kita. Kalau betul keluar, cakap lah. Kalau betul keluar, lain orang keluar, orang tak keluar. Cakap apa? Jangan main. Kita, jiran-jiran tangga kampung kita. Elok-elok. Jangan mana masuk tu. Macam mana? Jangan marah-marah jiran. Jangan hoi jiran. Orang kata boleh. Untuk diam-diam ke rumah. Tak payahlah nak tunjuk sangat. Nak tunjuk alim pula kan. Itu orang jaga semayang. Orang jaga semayang ni dia tak kerja lah. Umur-umur dia dah tua lah. Ini macam perangai macam apa, orang budak-budak muda kan perangai tu. Dah tua. Banyaklah kesalahan yang kalau saya nak cerita kesalahan dia, orang macam ni bukan 1-2 kesalahannya. Banyak. Rahsia. Macam Nabi SAW, dia tanya pada Huzaifah. Dan Nabi Huzaifah, kau tulis dalam orang munafik. Huzaifah telah tulis nama orang munafik. Dan Umar datang pada Huzaifah. Tanya Huzaifah, adakah nama aku ada tak dalam tu? Huzaifah tak kata apa-apa. Dia nak tengok buku Huzaifah yang Nabi awal. Dia kata, ada ke tak ada, tak apa. Ini rahsia aku. Dia Umar. Kalau engkau tak ada Umar. Contoh, kalau ada. Tapi engkau takkan kau munafik Umar. Engkau siapa Umar? Kau bukan khalifah lagi. Kau adalah orang Arab, kebanggaan orang Islam. Kau orang hormat lagi. Engkau hang dekat dengan Allah. Siapa kau macam tu kan? Itu orang macam tu pun nak tanya nama dia ada tak ada. Dah tentu tak ada. Kan? Nama-nama orang munafik, orang yang macam tu lah. Orang tak semayang, senang je. Apa nak pergi cari je. Tak pakai kepiah boleh kata. Lepas cakap menipu, pakai win dah. Itu dah orang munafik. Apa kau nak tanya aku lagi Huzaifah? Umar takut. Risau jadi orang munafik. Sedangkan orang yang memang munafik sendiri tahu dia munafik.
Dia tak jumpa pun nama dia mana ada punya. Tapi Muzaffar tulis tu tak tahu senarai berapa orang. Tak tahu banyak ada dia tulis. Kan? Sekarang ni kita dah apa nak tulis nama orang riak. Betul contoh. Siapa kita nak satu orang. Dah tentu tak ada. Orang tu orang yang berfikiran betul. Nak tanya kita orang munafik. Dah memang kau munafik lah. Ada beritahu orang yang tak sembahyang subuh, berjemaah, sembahyang isyak, tak sembahyang berjemaah. Orang munafik lah tu. Sifat-sifat. Bila bercakap menipu. Bila ni apa orang datang rumah dia nak jumpa, dia tutup pintu. Dia nak, insya-Allah kami datang nak jumpa tuan, nak ajak, dia menipu. Itu orang munafik lah tu. Orang tak pergi rumah dia. Orang tak pergi, binatang pun tak lalu depan rumah dia. Binatang pun takut pada dia. Contoh. Ambil gambar. Dan tak ada apa-apa nak buat untuk agama. Kata dia, tu orang munafik. Orang tak keluar dari orang munafik juga lah. Tapi tu Islam. Macam lagi tuan-tuan. Kita hajak. Beritahu. Dan nama dia tak ada senarai. Dia tak tulis nama dia. Kalau tulis tahan jugalah. Adalah tulis sikit. Ini kita datang pun. Nak tulis nama dia mana ada. Dia pun tak tahu apa-apa. Orang munafik ada, kalau nama dia ada, dia boleh, dia kena jumpa nak bawa macam bertaubat ini, tak ada apa-apa. Orang pun tak kenal dia siapa. Kan? Dia datang, jumpa petang. Orang tak datang rumah dia. Lepas tu, malaikat, bila dia tak buat tali dalam rumah, malaikat tak ada dalam rumah kita. Tali kena beli. Baca, tak baca, langsung baca seorang-seorang tahan jugalah. Ada kitab. Kitab yang kata dapat pindah raja. Bukan baca, letak je, tak payah baca. Beli letak, selamat dari pindah belajar. Akhirnya kita baca juga. Baca juga sikit-sikit. Cuma kalau kita banyak-banyak baca hari-hari, itu nak buang titik hitam dalam hati kita. Dan hati banyak kita baca, dia tak baca, hati dia gelap. Bila dia ada kitab, dia tak baca, hati dia gelap. Jadi dia tak dapat amal. Kena beli kitab tu. Ada masuk, ada baca. Dia tak akan masuk rumah orang yang ada, dia tak kena fitnah. Sebab ada kitab tu. Tapi bila dia pergi surau masjid, nak baca macam mana, saya tak pandai. Datang lagi surau ke masjid, saya nak ajar baca macam mana. Gitu lah. Tak jadi baca. Dia tak beli kitab. Dia ingat, kita banyaklah syarat. Kita hari-hari. Bila kita baca surau, amalan kita baca kat rumah, orang keluar titik hitam. Ada tu beritahu kena beli. Itulah buku yang kena dia baca. Dia kena siap-siap baca semua. Dibaca oleh kitab paling banyak baca kitab tu lah sekarang ni. Kita tak ada baca. Macam baca Quran lah. Baca Quran hari-hari. Kitab tu baca hari-hari juga. Quran buang karat. Ada buang hitam. Karat. Tak orang besi karat tu. Jemur tengah panas. Kan? Jemur tengah panas lepas tu. Kan? Jemur tengah panas lepas tu. Karat bila kena hujan dia karat. Tak jaga. Hati kita macam tu lah kalau kita tak baca Quran. Hati kita macam tu lah dia karat lah. Bila baca Quran, hati kita elok lah. Licin. Berkilat-kilat. Dia kata tu satu. Betul tentang Quran. Hadis titik hitam disuntik oleh syaitan lah ni. Dari titik hitam lah hati kita nak. Hati jadi hitam, hati Allah tak nak bersih. Dan kita macam sebuduk, macam wuduk. Kita ambil wuduk. Kita tengok wuduk lah. Kalau kita dalam hadas, kita berok ke apa kan. Kita kena cuci. Itu cuci benda yang kita nampak. Tapi nak cuci hati kita. Saya dengan wuduk. Nabi itu lain. Baca riwayat tu. Dia nak cuci hati, tu cara dua cara tu. Itu je lah. Cara cuci hati. Dan belah nak cuci dengan perut mana boleh. Dalaman itu batin kita. Roh, makanan roh tu. Jadi tulis. Tanya siapa nak tulis senarai. Pernah ketika Nabi pun tanya. Nanti
Siapakah menyambungkan orang munafik ya Uzaifah? Tahulah apa. Dia mah. Tulis di tayar tulis ya, sama tulis lah. Tak payah. Zaman Nabi je, zaman ni tak ada lah. Zaman tu tak payah tulis. Zaman Nabi ada tulis. Zaman ni, zaman Nabi tu. Zaman tak ada tulis. Tak boleh tulis. Sebab kita kenal sendirilah. Dan Uzaifah pun tak tahu dalam buku siapa, satu orang pun tak tahu. Macam mana Nabi Allah beritahu kepada Muhammad. Bila berlaku kiamat, Nabi pun tak ingat bila tak tulis lah. Nabi diarah pada Uzaifah untuk tulis tu. Satu orang, lama seorang pun tak ada. Uzaifah aku tulis tapi aku tak tahu siapa. Abang tanya adakah kau buat ke? Dia tak buat lagi. Buku tu pun tak ada dia apa. Mana beza satu je kita nak tahu. Zaman orang munafik ni, zaman kita lagi banyak pada zaman sahabat dulu. Satu lagi, sahabat mungkin dia tak riak. Zaman ni lagi teruk, mesti akan riak tu. Riak pula. Bukan riak wujud sombong tak kabur punya sifat. Riak. Orang ikhlas. Kan? Sebab apa? Bila orang kena ada ikhlas, banyak riak. Sebab tu penting dalam sifat tu kena balik ikhlas tu. Nak bersihkan, dapat ikhlas tu macam mana? Jangan riak. Riak mudah tak tu tengok kita tahu dah. Orang sembahyang kaki tak pakai seluar pendek, pakai seluar panjang tu, lipat kaki bawah tu, lipat sekali dulu, lipat 2 kali, biar nampak buku lali tu, baru sah sembahyang, lipat sikit. Ataupun kita kata macam mana, macam ni anak sifat sombong tu, nak sembahyang pun kena buat tu. Bila tak tambah buku lali tu, sombong. Orang tablik pakai baju pendek singkat kan, tu pendek, tak nak jadi sombong tu lah. Jadi mengelakkan sombong tu kena jaga semayang. Bila tak semayang, sombong. Semayang tak ikhlas. Kalau macam tu semayang bukan kerana nak ustaz baca tu, dia tak masuk hati dia. Dia nak, sebab dia nak jadi imam, itu je. Jadi imam tak pandai tapi jadi juga. Macam tu tak payah ikut lah. Dia menyusahkan, menyakitkan hati dia tak apa dah. Saya kalau macam tu saya tak nak. Kalau nak ikut lah. Kalau saya tak semayang, kalau saya baik lah, tak semestinya tu sebab dah. Dia jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Duduk semayang ni jadi orang baik. Tak gunalah ibadatnya banyak. Bila ibadat kita buat dosa, tak bertaubat kan, tak pernah bertaubat contoh. Orang tak pernah bertaubat lah. Dia taubat kan hari-hari. Dia semalam tahajud, tak semalam taubat. Kalau sebut dalam tahajud, dia lah orangnya. Semalam taubat macam tu. Kita khabar malam-malam, sebelum nak mula tu semalam taubat dulu dekat. Tapi dia tak nak semalam taubat. Dia tak nak bertaubat lah. Dia tak nak bertaubat lah. Sebab dia kata jangan buat, dia buat juga. Orang tak bertaubat. Bukan kata kita nak bukan taubat berhenti merokok, tak. Itu nak merokok jangan macam tu. Tak berhenti lah, saya dah berhenti lah. Jaga semua. Bukan jaga sembahyang tahajud, tak. Sembahyang taubat. Bila buat dosa, cepat insaf. Saya jadi keluar, tak nak keluar. Tak bertaubat tu. Satu ketika Hazrat Sufyan Sauri rahmatullah telah mengalami suatu keadaan sehingga beliau mengurung diri dalam rumahnya selama 7 hari tanpa tidur, makan dan minum. Setelah diberitahu kepada gurunya mengenai hal keadaannya, gurunya bertanya, adakah Sufyan menjaga waktu-waktu solatnya, yang dimulakan solat pada waktunya? Bila diberitahu bahawa Hazrat Sufyan menjaga solat yang tepat pada waktu, lalu gurunya berkata, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al syaitan lisyaitani alaihi sabila. Segala puji bagi Allah yang tidak membenarkan syaitan menguasainya. Bahjatun nufus. Jawapan Sauri. Alhamdulillah. Dia sakit. Di dalam rumah dia sakit. Tak pergi mana-mana. Seminggu. Cuma Nabi tanya je. Tanya pada guru dia. Sahabat ni
Zaman soleh soleh kat ni. Dia bukan sahabat. Dia masa dia sakit rumah tu 7 hari. Ingatkan dia tak semayang tak? Sakit dia semayang tepat pada waktunya. 5 waktu, 7 seminggu semayang. Ingatkan dia sakit. Malah apa? Guru dia memuji amalan tu. Dan selagi kita tak meninggalkan sembahyang, selain kita jemaah kita biasa jangan jemaah. Rumah sembahyang seorang, tak apa. Jangan rumah tak sembahyang. Orang riak macam tu lah. Orang riak. Di rumah janji sembahyang. Bila sakit tak sembahyang lah. Di rumah tak sembahyang lah. Sakit baring je. Dan kalau sakit pun sembahyang juga. Tanya. Dia pun saya sembahyang. Tak apalah. Ada orang sembahyang juga sakit tapi Allah tak terima. Dia lain Saudara Safi ni siapa sebenarnya? Nama dia Azad Syafaq As-Sauri rahmatullahi alaih. Seorang alim, salafus soleh. Rahmatullahi alaih. Mana timur macam ni. Kalau kita nak tiru macam ni, kita siapa? Kalau tak terima macam tu. Lagi tak dapat jadi semayang saya mencakap tu. Lagi tahu tak kena 40 hari. Orang munafik akan masuk dalam neraka. Nak tanya, dia tanya siapa? Sorry memang lah. Kalau tanya, kita nama pun tak ada. Jadi contoh mananya tadi? Contoh macam tu lah. Orang alim macam mana? Dia orang alim. Dia nak tiru orang alim. Tapi tak. Bincang tentang sifat munafik dan cara membersihkan hati. Itu je lah. Macam tu. Fikir. Tanya. Kalau kita imam masjid negara, boleh lagi. Dia imam masjid negara. Dia nama seorang imam. Ada orang ulama. Orang ustaz. Jadi tak ada apa-apa pangkat. Contoh lah. Boleh tanya pada kita. Inilah zaman akhir ni. Imam ulama. Tak tinggal semayang. Maknanya contoh dapat perkara ni kalau dah keluar 3 hari je. Keluar 40 hari lah. Dia dah tak semayang dah keluar 40 hari lah. Dia keluar 40 hari tu. Tu boleh. Tu dia terima lah kan. Kalau 3 hari biasalah. Kalau keluar 3 hari. Tu ini. Tak ada apa. Jadi bila dia keluar, dia dah keluar 40 hari. Dia rumah dapat lah tu. Tu boleh dah kan. Orang dah pergi haji lah. Orang dah pergi haji patut dah dapat lah. Macam Saufan Ansari. Dalam tu alai. Ini tak ada apa-apa. Itu bezanya. Orang dah 4 bulan. Lagilah amalan ni hebat lah. Hebat sangat. Itu yang paling jaga solat. Jadi tuan-tuan mulia dapat perkara ni. Dapat sifat munafik. Seperti dalam hadis ni. Dalam hadis tablik ni. Hadis ni. Betul lah. Baru dapat. Lepas ada sifat munafik. Lepas ada api neraka. Keluar 40 hari. Kalau 3 hari dia takkan dapat punya. Dah tak pernah keluar pun. Lagi masalah. Lagi tak dapatnya. InsyaAllah. Semoga apa yang kita dapat kita amalkan sampai. Subhanallah. Dia kasih anta. Saya buka atubu.